أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita teruskan dengan bacaan suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama kita menjadi tetamu jemputan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat sama-sama menunaikan kewajipan salat fardu maghrib secara berjemaah, yang itu merupakan sunnah yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita dapat sama-sama berada di tempat yang mulia ini, berada dalam majlis yang mulia yang merupakan taman-taman syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keberkatan dan rahmat dalam hidup kita insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 103, 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mungkin kita biasa dengar ayat ni dalam khutbah Jumaat lah biasanya, yang membawa kepada maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka bila disebutkan kepada orang-orang yang beriman, maka alhamdulillah kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman lah. Nak menjadi orang Islam, dia sekali package dengan orang yang beriman. Orang Islam itu adalah orang yang beriman. Maka bila mana kita ada iman, yakni kepercayaan kepada apa yang dibawakan oleh Nabi SAW, ajaran Islam ini, maka kita merupakan orang Muslim, iaitu orang yang beriman, mukmin. Dan iman ini tidak boleh dikurangi sedikit, walaupun 1% daripada kepercayaan. Mana kata dalam Islam, keseluruhan ajaran Islam tersebut kita tidak boleh meragui, malahan menolak sebahagian, walaupun perkara sekecil-kecil dalam Islam. Sebagai contoh, dalam Al-Quran terdapat 6,000 lebih huruf. Maka kita membuang dan menafikan satu huruf dalam Al-Quran sudah menyebabkan kita terkeluar daripada ajaran Islam. Itu sekecil-kecilnya rasa macam sampai tahap begitu pun sudah dianggap terkeluar daripada ajaran Islam. Apatah lagi mereka yang menolak hukum-hukum ataupun ajaran-ajaran
yang lebih besar daripada itu. Maka disebutkan kepada kita semua, Allah menyebutkan kepada kita, Allah menyeru kepada kita, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, sebenar-benar hak, yang paling benar. Kenapa? Kerana ada orang yang berpura-pura ataupun tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kata dia mengakui bahawa dia beriman, dia bertakwa, tapi hakikatnya dia tidak melakukan takwa dengan sebenar-benarnya. Dan peringatan yang terakhir, jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Mana kata apa? Ayat ini memberi makna yang nak memberikan penjelasan kepada kita, penegasan kepada kita. Dia beritahu dulu jangan mati. Sedangkan kita ni bukan, kematian itu bukan di atas ketentuan kita, bukan di atas takdir kita. Tiada siapa yang tahu akan tarikh kematiannya, melainkan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang maksudnya di sini? Kita kena sentiasa dalam keadaan Islam yang beriman dan bertakwa. Sebab kita tidak tahu ajal kita. Makna kata kita kena sentiasa dalam keadaan beriman kepada Allah. Kerana apa? Karena ada yang menjadikan Islam ini sebagai part time. Ada masa di masjid dia sebagai orang Islam, di tempat kerja dia melakukan pekerjaan yang tidak meniru pandangan Islam. Ada orang bersukan tidak mengikut cara Islam. Selain daripada Islam, tidak lain dan tidak bukan, kafirlah. Dia dua, Islam, kafir. Makna kata garis panduan yang Islam berikan itu patut dipatuhi. Dan wajib kita kepada orang Islam, bila mana kita dah menjadikan Islam sebagai ajaran kita, kita kena ikut. Bukannya tiada paksaan dalam Islam. Ada yang menggunakan hujah ayat Al-Quran, tiada paksaan dalam ajaran Islam. Bukan paksaan untuk mengamalkan Islam. Bila mana kita sudah menjadi orang Islam, paksaan maksudnya di sini kita tidak boleh memaksa orang yang belum menganut agama Islam untuk menjadi Islam. Okey. Dia kata, baik kau masuk Islam, kalau tidak aku bunuh kau. Mau maksa sampai tahap begitu. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk memaksa orang yang bukan Islam memasuki agama Islam. Malahan memberikan penerangan, menunjukkan keindahan Islam agar mereka tertarik kepada ajaran Islam. Tetapi maksudnya di sini, bila mana sudah menjadi orang Islam, maka sudah diwajibkan kepada kita atas perintah-perintah Islam. Bila mana seorang itu masuk ke dalam Islam, maka dia wajib menunaikan solat 5 waktu, dia wajib menutup aurat, dia wajib meninggalkan perkara-perkara yang haram, dia wajib meninggalkan makanan dan minuman yang haram, dia wajib meninggalkan apa yang Islam telah larang, dan dia wajib melakukan apa yang Islam wajibkan, membayar zakat dan sebagainya. Jadi kita orang yang beriman, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana khatib menyebutkan ini, kita kadang-kadang orang kata lali sudahlah, selalu sudah dengar, macam tidak dapat penghayatan yang sebenar kepada maksud apa yang khatib sampaikan. Bila mana kita tidak ada penghayatan sebenar dengan erti makna takwa tu, maka kita sebut takwalah, kita bertakwa. Sebut takwa, kita tidak ada rasa penghayatan apa sebenarnya takwa ni, apa yang perlu kita ada rasa bila mana sebutkan perkataan marilah kita bertakwa. Dan seruan takwa ni adalah rukun khutbah. Kalau khatib tidak sebut takwa, maka tidak sah
sembahyang Jumaat tersebut. Sampai tahap begitu. Rukun khutbah ni ada 5 lah. Yang pertama adalah kata puji-pujian, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, sudah satu rukun. Seterusnya salawat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian yang ketiga, ittaqullah haqqa tuqatih. Ataupun cukup sekadar ittaqullah pun tidak masalah. So ayat-ayat tadi itu adalah ayat Al-Quran. Tapi rukunnya ni adalah seruan kepada takwa. Mana kata dalam bahasa Arab lah. Rukun ini mesti dilafazkan dalam bahasa Arab. Dan boleh dalam bahasa Melayu. Kalau kita dengar dalam bahasa Melayu itu sebab apa? Sebab kita di negara Malaysia, kita mana paham bahasa Arab. Kalau full bahasa Arab, memang lagi tambah tidur. Sedangkan bahasa Melayu pun sudah semua tertiarap. Apalagi kalau bahasa Arab. Maka seruan takwa itu di dalam bahasa Arab, seterusnya diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang kemudiannya. Tapi kalau bahasa Melayu saja tidak sah sembahyang Jumaat itu. Tidak boleh dalam bahasa Melayu saja, wajib dilafazkan dalam bahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah membaca satu ayat Al-Quran, rukunnya. Dalam khutbah kebiasaannya banyak ayat Quran dibacakan. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu, semua yang ayat-ayat yang dibacakan itu rukun khutbah. Tapi satu sudah memadailah. Dan yang kelima adalah mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Okey. Jadi cukup 5 ni dibacakan, dilafazkan dalam bahasa Arab. Pendek saja khutbah sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita ada pihak Jawi yang menyediakan teks khutbah untuk panduan supaya kita dapat menyampaikan risalah-risalah Islam, nasihat-nasihat kepada khususnya jemaah yang menghadiri sembahyang Jumaat. Dan peringatan takwa ni, bila mana kita dengar perkataan takwa, kita kena ingat perkataan takwa ni bermaksud dari segi bahasa melindungi dan menjaga. Apa yang kita perlu lindung, apa yang kita perlu jaga. Okey. Dari segi syarak, maksudnya bila sebut je takwa, maksudnya peringatan Allah ini adalah jaga diri kita daripada kemurkaan dan azab Allah. Hendaklah kamu bertakwa, maksudnya jaga diri kamu daripada Allah punya kemurkaan. Ataupun jaga diri kamu daripada diazab oleh Allah. Dengan apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Okey. Jadi apa yang Allah perintahkan wajib kita laksanakan, dan apa yang Allah larang wajib kita tinggalkan. Okey. Walaupun nampak asas, tetapi bila mana kita lihat apa yang kita lalui, banyak perkara-perkara yang haram masih dilakukan, banyak perkara-perkara yang wajib masih ditinggalkan. Maka sebab itulah sama-sama kita kena memperingati diri kita. Memperingati diri kita agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita. Bila mana meningkatkan ketakwaan itu, maksudnya kita dapat menambah baik apa yang ada, yang telah kita lalui dalam kehidupan kita. Sebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini seorang ulama yang sangat hebat, yang sangat banyak kitabnya menjadi rujukan kepada kita. Apa yang dia katakan tentang takwa? Takwa ni boleh diklasifikasikan kepada 3 bahagian, 3 peringkat. Okey. Peringkat yang pertama adalah takwa al-ammah. Yang umumnya adalah menjaga diri daripada perkara-perkara yang haram. Itu pun cukup sudah. Ada orang dia tidak rajin berzikir, dia tidak rajin selawat, dia tidak rajin berwirid, dia tidak rajin solat sunat. Tidak berapa rajinlah, cukup sembahyang 5 waktu. Tetapi dia tidak melakukan perkara-perkara haram, maka itu peringkat umum. Itu pun sudah dikira bertakwa yang bagus. Karena itu lebih baik daripada orang yang melakukan maksiat. Dalam masa dia beribadah, dia pun bermaksiat juga. Maka kita nak kena tambah baik adalah dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Okey.
Kemudian up level lagi, taqwa al-khawas. Taqwa al-khawas, iaitu menjaga diri dari perkara-perkara syubhah. Pergi ke kedai, mau membeli ayam, membeli daging, membeli apa-apa makanan, tiada logo halal. Halal ke indah ni? Ayam ni cucuk leher ke sembelih ni? Tak tahu. Tiada logo halal. Tiada ditunjukkan, dipaparkan perakuan halal dan sebagainya. Maka syubhah, meragui. Maka orang yang dalam peringkat taqwa al-khawas ni, perkara-perkara yang syubhah juga dia meninggalkan. Perkara-perkara yang makruh juga dia cuba untuk elakkan. Okey. Ini yang lebih tinggilah daripada yang tadi. Yang tadi tinggalkan perkara yang haramnya. Benda-benda yang haram automatik dia tinggalkan, dia sudah orang yang bertakwa. Namun ini perkara syubhah yang meragukan, haramkah halal, dia tinggalkan. Okey. Seterusnya, makna kata apa? Takwa ni dia lebih berhati-hatilah. Berhati-hati. Kalau jelas haram ditinggalkan. Kalau ni ada logo halal tapi ini dua haram ni, ayam saja. Nampak macam sudah sembelih ni. Yakin sajalah. Dia tetap juga dia beli dan sebagainya. Tapi yang tadi dia akan lebih berhati-hati. Dia takut bahawa takut lagi perkara itu boleh menyebabkan masuk dalam tubuh dan sebagainya, akan menyebabkan perkara yang haram boleh masuk. Okey. Dan peringkat yang ketiga, taqwa khawas al-khawas. Yang ini menjaga hati daripada selain Allah, memelihara hati daripada was-was, riak, takabur dan segala lintasan yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahap takwa yang tertinggi. Bukan sahaja dia melindungi diri daripada perkara yang syubhah, malahan dia menjaga hati daripada melakukan perkara-perkara seperti riak, takabur dan segala perkara-perkara yang boleh menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak buat satu perkara, dia rasa jauh daripada Allah, dia rasa berdosa, maka orang ini adalah berada dalam tahap taqwa khawas al-khawas. Ini ulama-ulama, para wali dan sebagainya lah. Maka kita ambillah yang pertama tadi, kita cuba untuk tinggalkan perkara-perkara yang haram. Kerana bila mana kita tinggalkan perkara yang haram, insya-Allah, maka di situ dah menunjukkan satu usaha kita dalam takwa. Itulah maksud takwa, melindungi diri kita daripada perkara yang haram dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ni disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 250 kali. Disebutkan betapa pentingnya takwa ni dalam Al-Quran 250 kali. Disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita dapat memahami bahawa kesedaran kita untuk menjaga diri kita daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah tanda kita punya ketakwaan. Bila kita nak lakukan sesuatu perkara, kita fikirkan azab Allah Subhanahu wa taala, itulah makna takwa yang sebenar. Bila kita nak melakukan perkara yang haram, kita fikirkan azab Allah Subhanahu wa taala, itulah makna takwa. Tapi kalau buat perkara yang haram, melihat perkara yang haram, mendengar perkara yang haram ataupun mengatakan perkara yang haram dalam keadaan kita tidak ada rasa gerun, makna kata kita belum cukup tinggi ataupun belum cukup tingkatkan ketakwaan kita. Sebab itu setiap Jumaat kita diberikan peringatan, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan. Sebab apa? Sebab ada orang contoh melihat perkara yang haram, melihat aurat wanita, tidak ada rasa berdosa. Contoh macam mana melihat ni? Bukan sekadar melihat video lucah. Ada orang melihat video lucah dia fikir. Tetapi melihat aurat ni, melihat aurat yang wanita ni sekecil-kecil itu pun sebenarnya aurat juga. Melihat wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Okey, contoh yang nampak lengan, yang nampak rambut dan sebagainya. Di mana boleh lihat? Sekarang di media sosial sangat banyak. Jadi benda itu sebenarnya memberikan kita dosa-dosa untuk kita
mengurangi takwa tersebut dengan melihat perkara-perkara yang haram. Melihat movie-movie sekarang ni kan, susah mencari yang menutup aurat sempurna. Kadang-kadang movie Islamik pun dah untuk menutup aurat dengan sempurna. Apatah lagi yang daripada barat, daripada orang yang bukan beragama Islam. Malahan itu lebih lagi lah tidak dijaga. Maka bila mana perkara-perkara haram tu, bila mana kita melihat, kita tidak ada rasa gerun dan takut, malahan kita rasa seronok dan sebagainya, maka itulah peringatan takwa yang diberikan sebenarnya untuk kita beringat dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nak buat perkara-perkara yang kita tahu bahawa Islam melarang, maka kita takut kepada azab Allah, maka itulah nilai takwa yang ada dalam diri kita. Jadi sama-samalah kita beringat, sama-samalah kita memperingatkan juga kepada ahli keluarga kita khususnya untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan, yakni menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Malahan perkara-perkara yang syubhah juga kita perlu jaga agar kita tidak terjerumus dalam perkara yang haram dan akhir sekali kita tidak terjerumus dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk dalam kitab Kiamat Hampir Tiba karangan Allahyarham Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Sama-sama kita lihat apa yang diterangkan tentang perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Hadis-hadis yang sama-sama kita dapat ambil manfaat dan pengajaran untuk kita ubah diri kita, untuk kita membuat persediaan menghadapi dunia akhir zaman ini. Hadis yang pertama membawa kepada tajuk taqwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. Okey, saya bacakan terjemahan dia daripada Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami akan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir bagi kami, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menasihatimu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin kamu, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya daripada kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baharu, yakni bid'ah yang diada-adakan, karena sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Banyak sangat pesanan daripada hadis inilah. Okey. Dalam keterangan kita dapat lihat bahawa pertama sekali pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Taala dalam segala keadaan dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Okey. Baiklah tuan-tuan, kenapa disebutkan sini bertakwa dalam segala keadaan? Kerana ada golongan yang mana keadaan tertentu sahaja dia bertakwa, keadaan lain dia tidak bertakwa. Contohnya adalah ketika dalam keadaan sihat dia dapat melaksanakan solat, dia melakukan solat. Tapi bila mana dalam keadaan sakit, masuk hospital, masuk ward dan sebagainya, dia telah meninggalkan kewajipan solat atas alasan sakit. Sedangkan orang sakit tidak boleh meninggalkan solat. Tapi tidaklah kena berdiri dengan berwayar-wayar atau berdiri semayang. Maka dia berikan rukhsah, kelonggaran. Solat dalam keadaan duduk ke, kalau tidak mampu dalam keadaan berbaring, mengiring dan sebagainya. Banyak panduan yang diberikan. Namun disebabkan ketakwaannya tidak ada ketakwaan yang kukuh, maka dalam keadaan tersebut dia meninggalkan solat, kewajipan yang besar dalam Islam. Okey. Ada juga golongan yang
menutup aurat dalam keadaan tertentu. Contoh, pelajar sekolah di sekolah ya bertudung. Balik sekolah, belum sampai sekolah dalam kereta sudah dibuka tudung. Contohlah. Mana kata dia tidak memahami konsep aurat. Konsep aurat ini melindungi diri daripada dilihat daripada ajnabi, orang yang haram melihat. Bukannya menutup aurat ini hanya di sekolah ataupun hanya di premis-premis kerja. Ada golongan yang di tempat kerja wajib menutup aurat. Habis kerja buka tudung. Ada golongan yang di luar daripada rumah menutup aurat. Keluar rumah jemur baju tidak tutup aurat. Dia menganggap bahawa ini di luar rumah saja. Kalau dilihat oleh orang yang bukan mahram, maka berdosa besar kepada mereka yang mendedahkan aurat. Maka itulah maksudnya takwa tadi. Mana kita melindungi diri kita lah daripada melakukan takwa. Maka disebutkan, ada seorang ulama menyebutkan bahawa dia kata jangan pandang berapa banyak ibadahnya, namun pandanglah sejauh dan sekuat mana dia bertahan untuk meninggalkan maksiat. Itu. Mana kata kita kalau tengok orang yang beribadah, alhamdulillah lah, bagus. Tapi yang lebih kuat kita nak, orang kata respect ni, macam mana orang meninggalkan dosa, perkara-perkara maksiat. Bagaimana orang yang nak meninggalkan, contoh meninggalkan merokok, bukan senang. Kalau yang sudah tegar mau tinggalkan tu, sangat berat. Tapi kalau dia dapat meninggalkan perkara itu, maka itulah yang terbaik. Sebab nak melakukan ibadah ni boleh, nak melakukan zikir boleh, nak bersedekah boleh, tapi nak meninggalkan perkara yang sudah menjadi kebiasaan, maksiat yang sudah menjadi kebiasaan dan sebagainya, maka susah. Kalau orang-orang muda sekarang, kalau dah dapat pasangan tu sesuatu aib kepadanya, dah ada girlfriend, malu. Sedangkan perkara itu haram. Maka bila kita nampak ada orang yang meninggalkan pasangannya demi Islam, ini haram, mari kita putus. Itu merupakan tanda ketakwaan yang tinggi, disebut oleh Imam Ghazali. Mana kata kalau kita tengok pada amal kita, rajin kita semayang, rajin kita ini, tapi sebenarnya kita kena tengok kepada perkara yang kita tinggalkan, perkara yang haram. Kalau kita dapat tinggal perkara yang haram, itu yang terbaik. Sebab apa? Saya bagi analogi bahawa air ni lah yang biasa saya bagi tahu. Kita melakukan amal ibadah ni seolah kita isi air, sampai penuh. Kalau ini kurang sikit ibadahnya, separuh sudah. Kalau ini penuh, lengkaplah. Kalau dia semayang tu, sekali semayang sunat, sekali wirid, sekali berdoa bersama imam, bersalam, kemudian solat sunat ba'diyah, lengkap. Full sudah ni. Namun ada perkara maksiat dilakukan, seolah-olah termasuklah najis ataupun kotoran. Persoalannya, adakah kita hendak minum air tersebut? Tak cicak lah, jatuh sikit saja, separuh saja, jatuh. Adakah kita akan minum? Dia ada golongan yang tetap juga minum walaupun dia tahu. Ada golongan yang maksudnya kita tahu kita buat dosa, tapi hantamlah, tetap ku minum sajalah. Air, tai, najis, cicak, contoh kan. Ada golongan tidak sedar bahawa ada najis cicak, maksudnya dia tidak sedar yang dia melakukan dosa disebabkan kejahilannya, maka dia tetap juga minum air tersebut walaupun dah dicemari dengan najis. Maka itulah sayanglah orang yang sudah beribadah, yang mana melakukan amalan-amalan sunat, melakukan amalan-amalan kebaikan, maka jangan dicemari dengan dosa-dosa maksiat. Sebab itu Imam Ghazali menekankan kita meninggalkan dulu perkara-perkara dosa, barulah kita boleh, ataupun barulah kita tambah dengan amal ibadah, perkara-perkara kebaikan. Maka sebab apa? Perkara yang baik tidak boleh bercampur dengan perkara yang buruk. Maka itulah analogi yang saya boleh berikan. Adakah kita akan minum? Kalau kita tidak akan minum, makna kata kita kena tinggalkan
perkara-perkara yang masih lagi mendatangkan dosa pada diri kita. Jadi itu baru satu poin dalam hadis yang pertama berkaitan dengan seruan takwa dan menjauhi perkara larangan. Kita akan lebih mendalami, memahami apa pula makna kata pemahaman tentang maksiat. Maksiat ni pun ramai yang salah faham. Bila tinggal maksiat, dia terfikirkan satu perkara saja. Jangan buat maksiat lah. Sedangkan maksiat ni maksudnya luas. Dan term maksiat ni nanti kita akan hurai, kita akan lihat apa sebenarnya maksud maksiat, siapakah golongan maksiat, apakah perbuatan-perbuatan yang dianggap maksiat. Maka bila kita faham, kita akan cuba untuk lindungi diri kita daripada tergolong dalam ahli maksiat. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.